Subhanallah, cantiknya terumbu karang ni. Berapa kali aku nak cakap, jangan sentuh terumbu karang tu. Oh, alah, sentuh sikit takkan tak boleh. Jangan degil boleh tak? Maafkan saya, penjaga ekosistem. Hei, jangan pijak terumbu karang tu. Minta maaf. Aku betul-betul tak sengaja. Tiram gegasi lah. Mana tahu, entah ada mutiara kat dalam tiram tu kan? Aku terperangkap. Ikut. Tolong aku. Aku dah terperangkap. Hei, apa lagi budak ni? Apa benda tu? Alamak, sotong gegasi lah. Ikut, tolong aku, ikut. Aku kena belit dengan sotong gegasi. Apa lagi? Tolong aku, ikut. Sotong gegasi lah cekik aku. Nasib baik ada kau. Sempat takutkan sotong gegasi tu tadi. Kalau tak, aku tak tahu apa akan jadi ke aku. Alhamdulillah, satu pengalaman yang menakutkan.